Pernahkah anda tertanya-tanya sama ada Yesus Kristus benar-benar mati dan bangkit daripada kematian? Bagaimana kita boleh tahu dengan pasti? Yesus telah mengajar selama 3 tahun. Apabila dia memberi amaran kepada pengikut terdekatnya bahawa dia akan mati dan berjanji dia akan mengatasi maut dan hidup semula. Tetapi mereka tidak faham apa yang dia katakan. Salah seorang pengikutnya iaitu Judas telah mengkhianatinya. Kemudian, pemimpin agama telah membuat tuduhan palsu terhadap perilaku jenayah Yesus. Orang ramai mempercayai pembohongan itu dan menuntut kematiannya. Pengikutnya lari dan bersembunyi, malah berbohong bahawa mereka tidak mengenalinya. Judas rasa bersalah, lalu membunuh dirinya sendiri. Tetapi ini adalah rancangan Tuhan. Segala yang berlaku telah diramalkan oleh para nabinya. Yesus dibunuh bersama 2 penjenayah dengan hukuman yang biasa pada masa itu, iaitu digantung pada salib. Askar Rom memastikan dia telah mati. Kemudian mayatnya dibawa ke kubur dan pengawal Rom ditempatkan untuk berjaga di situ. Pada hari ketiga, ketika wanita-wanita yang telah mengikut Yesus pergi untuk menyempurnakan tubuhnya, batu perkuburan telah digulingkan terbuka oleh malaikat. Lantas ini telah menakutkan pengawal. Apabila wanita itu tiba, mereka melihat kubur yang kosong dan malaikat berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tiada di sini. Dia telah bangkit." Mereka berlari untuk memberitahu kepada pengikut-pengikut Yesus, tetapi pengikut-pengikut itu tidak percaya. Sehinggalah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sejahteralah terhadap kamu." Dia bertemu dengan mereka berkali-kali selama 40 hari berikutnya. Sebelum dia naik ke syurga, Yesus telah menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 orang. Pengikut terdekatnya yang melarikan diri dalam ketakutan kini faham dan percaya. Mereka memberitahu orang ramai apa yang mereka saksikan dan telah dibunuh atas apa yang mereka ajarkan. Namun begitu, berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus telah pun tersebar ke seluruh dunia. Kerana saksi-saksi ini, kita boleh yakin bahawa kematian dan kebangkitannya adalah benar. Yesus mati untuk membayar hukuman atas dosa kita. Tetapi Yesus mempunyai kuasa atas kematian dan bangkit semula. Dia masih hidup di syurga dan suatu hari nanti akan kembali untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Bagaimanakah anda akan bertindak balas terhadap kematian dan kebangkitan Yesus?